pengalaman yang saya tidak pernah lupakan. Saya terpilih wakil IKM Kota Kinabalu atau dikenali sebagai TVET MARA Kota Kinabalu pada masa kini, sebagai wakil Johan Kemahiran yang juga dikenali sekarang WorldSkill Malaysia, mewakili MARA dan juga Sabah. Sebenarnya saya pun tidak menyangka yang terpilih. Rupanya saya berkemahiran setelah setahun belajar terpilih mewakili IKM Kota Kinabalu waktu itu. Saya ucapkan tahniah kepada bakal graduan TVET MARA Kota Kinabalu yang akan menyambut majlis convocation pada tahun ini. Semoga maju jaya.